And walaupun menerat di Moonshow, NHN seisi ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada korang semua. Dan saya juga ingin berikan ramalan saya hari ini untuk pasaran yang sudah tentu sekarang ini nampak sangat-sangat menyedihkan. Dan saya tahu kebanyakan daripada anda semua sedang berasa sangat tertekan sekarang. Dan saya ingin berikan anda sedikit harapan kerana saya ada beberapa ramalan yang pasti akan membuatkan anda semua sangat gembira. Baiklah, rawalan saya yang pertama ialah saya berpendapat bahawa Bitcoin akan mencapai paras tertinggi baharu pada tahun hadapan. Sebabnya adalah kerana kita tidak mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025. Baiklah, kita capai paras tertinggi sepanjang masa, tapi kita tak dapat euforia kitaran kenaikan harga yang sepatutnya. RSI tak pernah menunjukkan isyarat terlebih beli dan semua isyarat pasaran kenaikan harga gagal dicetuskan. Jadi pada dasarnya, kita boleh katakan dengan jelas bahawa kita tak pernah benar-benar melihat kitaran kenaikan harga yang sepatutnya selesai. Baik. Jadi apa yang saya masukkan ialah setiap kitaran sebelumnya dan percayalah saya kerana saya sudah berada di sini, ini kitaran ketiga saya sekarang. Jadi saya ada tahap pengalaman tertentu. Dan jika anda baru berada di sini selama 4 atau 5 tahun, anda patut dengar cakap mereka yang sudah berada di sini untuk masa yang lebih lama. Dan saya sudah berada di sini agak lama sekarang. Baiklah, jadi setiap kitaran kenaikan harga pasaran, ia sentiasa akan berakhir dengan euforia, spekulasi yang melampau dan ketamakan. Macam ketamakan berganda 10 kali ganda. Dan kita tidak melihat sebarang tanda-tanda itu kerana hanya Bitcoin sahaja yang mencapai paras tertinggi sepanjang masa yang sebenar. Anda juga boleh berhujah bahawa beberapa altcoin telah mendapat bahagian yang adil dalam pasaran bull. Durfi iad BNB and the filterman token ravek wind melonjak secara berastronomi seperti Chinese wall. And Julian Berliet dominates Bitcoin yang berkusyuk terbesar dari segi anda tahu Bitcoin berbanding altcoin kan, dan dominasi Bitcoin kekal sangat tinggi. And if economy med decision bekom says beas erigon pesen bull stem pesen bull past in this route altcoin besar dominance Bitcoin benar-benar akan runtuh. Itulah kemuncak euforia yang kita cari dan ia tidak berlaku. Sebab itu saya sangat yakin bahawa ini akan berlaku pada tahun depan. Jadi tahun ini secara asasnya selamat tahun baru. Tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun lepas dan sekarang jumlah aktiviti menurun, tontonan juga menurun dan sebenarnya jika anda ingin menyokong saya kerana sudah tentu tontonan saya juga menurun, sila tinggalkan tanda suka pada video ini. Dan which anda belum langgan lagi, sila langgan sebab sekarang ni saluran ini memang tak berkembang langsung, yang mana saya hampir jatuh ni. Salji sangat-sangat tebal di sini. Saya caravans pergunungan Alps, dan sama dia mesti indah dengan salji dan bermain ski dan sebagainya. Tapi apa-apa pun, jadi apa yang saya nak katakan, in VR series dalam di scene. Jadi yang saya dengar bericuan sebut adalah ramalan-ramalan berikut. Pertama sekali, video ini akan mencapai 2,000 sukaan dan saya rasa saluran ini akan mencapai 1 juta pelanggan pada tahun ini kerana apabila kemuncak euforia tiba, pelanggan akan melonjak naik secara mendadak. Dan suasana sain hard Bitcoin, saya bersama seluruh yakin sekali bahawa Bitcoin memandangkan ia tidak berlaku pada tahun lepas, akan mencecah nilai 200,000 sama ada pada tahun hadapan atau pada tahun 2027, namun kemungkinan besar pada tahun 2026. And Ethereum said altcoin said akhirnya sefantin mula industri altcoin. Dan ini saya berpendapat pada musim altcoin ini akan berlaku sebaik sahaja Bitcoin berjaya memecahkan paras tertinggi sepanjang masanya, yang mana ini mungkin boleh terjadi dalam tempoh 6 bulan dari sekarang, tetapi saya menjangkakan kemungkinan besar ia akan berlaku menjelang penghujung tahun hadapan. Dan sebab mengapa, atau maaf, itu sebab pertama. Sebab pertama ialah kita tak dapat tahun lepas, jadi kita dapat tahun ini. Tapi sebab utama, sebab nombor satu, dengar ini betul-betul. Sebab nombor satu, mengapa Bitcoin akan mencapai paras tertinggi sepanjang masa tahun ini. Dan Ethereum dan altcoin juga adalah disebabkan pencetakan wang. In Meriden, kikan wischasik wang yang benok we menu in kader faida. And PC song quantitative in so kader benia ka rockets and Kropiriking into bis musim altcoin mix fee paras tertinggi Bitcoin sepanjang masa. Pendek kata, pencetaian wang adalah kunci kepada kenaikan roket portfolio kita, kan? Jadi kita sangat memerlukan pencetaian wang itu dan ia akan datang. Ia sudah disahkan.
2021 bersifat menava Bitcoin jual velonjori tiun ini inkluder emas dan perak series Elzavein harga yang sangat besar. Kita telah melihat karyawan yang gila-gilaan sehingga ke tahap di mana orang ramai berasa euforia dan tamak terhadap logam berharga kan. Dan mereka sedang mengurangkan daya tarikan Bitcoin dan Ethereum serta altcoin kan. Mereka sedang mencuri tumpuan utama. Tetapi sebaik sahaja mereka berhenti bergerak, orang akan berfikir jadi apa seterusnya. Nah, itu sudah tentu Bitcoin. Jadi nama sefoto yang saya patutnya mengalir ke Bitcoin sekarang ini telah mengalir ke emas dan perak. Tetapi sebaik sahaja itu berhenti, saya sangat yakin dengan pencetakan wang dan dengan kesan tertunda pasaran bull yang tidak berlaku tahun lepas, kita mungkin akan melihat pasaran bull Bitcoin terbesar yang pernah kita saksikan sehingga kini. Saya sudah melihat 3 daripadanya sekarang. Saya bersunfai kalau prestasi terbiasa belum pun berlaku lagi. Dan saya fikir kitaran super yang sering diperkatakan orang itu akan berlaku, tetapi ia hanya boleh terjadi apabila mereka mencetak wang. Kerana itulah sebab utama mengapa kitaran super akan berlaku. Kerana jika mereka tidak mencetak sebarang wang dan sistem mata wang fiat itu kekal statik, maka sudah tentu mata wang fiat akan menjadi alternatif yang sangat baik untuk wang, bukan? Dat is fair te stellen dat je bon alternatief jou vindt dat het meestal of je bon een wing en het bestuur kan nou sempre nevens dat het account banken die. Kin seri sequence banyak funding dia mencetak sefin zaman sovereign juga difiran kepercayaan dia terhadap gizai ke bank dan juga nilai mata wang yang dicetak. Dan oleh sebab itu beda itu beralih kepada Bitcoin. Dan kin dengan pencetakan yang begitu banyak kita akan berakhir dengan hyperinflasi. Itulah sebabnya kita menyaksikan kitaran super ini. Jadi hyperinflasi sebiwa nenzo kitaran super Bitcoin kira menjadi penghijrahan besar-besaran secara global dari wang fiat kepada Bitcoin, emas dan juga perak. Tetapi saya rasa Bitcoin akan menjadi nombor 1 kerana ia bersifat digital. Kita hidup dalam dunia digital sekarang dan orang ramai memerlukan mata wang digital dan itu cuma logik kan. Saat dizamo di Suzuki untuk berurus niaga dalam talian, melainkan anda letak emas itu di suatu tempat dan kemudian guna anda tahu emas kertas di atasnya, tapi itu bukan emas sebenar, kan? Tapi Bitcoin itu sendiri anda boleh berurus niaga secara digital yang merupakan detik kejayaan dan itulah tujuan Bitcoin. Dan itulah sebabnya Bitcoin naik purata 100% setahun kan. Jadi jangan lupa dari mana kita datang dan apa sebenarnya Bitcoin. Dan bila anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan fikirkan apa sebenarnya Bitcoin dan apa yang berlaku di dunia, semua pencetakan wang, maka anda akan tenang dan berfikir, baiklah mungkin Bitcoin turun sedikit sekarang. Mungkin ia sekitar 80k. Mungkin ia bensin 50 strips. Itu pun mungkin sesuatu kita melonjak naik. Tapi jangan takut. Jangan panik jual. Sebaliknya, ambil semua wang fiat yang anda ada, jual kereta anda, jual rumah anda, beli lebih banyak Bitcoin dan pegang ia untuk 10, 15, 20 tahun akan datang. Kerana saya boleh jamin anda dalam tempoh 30, 40, 50, 60 tahun, Bitcoin akan menjadi pelaburan yang hebat dan saya boleh hasilkan video ini mungkin selama 3 jam. Tapi saya takkan buat begitu. Namun saya boleh berikan anda mungkin 50, 60 alasan lain mengapa saya sangat yakin dengan itu. Tapi namun saya jika ada atau kurang yang boleh ambil dari video ini, tolonglah jangan berasa tertekan dengan keadaan pasaran sekarang kerana ia memang sangat menyedihkan, bukan? Tetapi jangan biarkan diri anda tertipu. Sebaliknya, teruskan mengumpul Bitcoin. Jelas sekali altcoin pada masa ini sangatlah murah. Sekarang adalah waktu yang sangat sesuai untuk turut membeli altcoin. Saya keluar berspadi membeli altcoin sekarang disebabkan jualan runtuh gila-gila yang kita sedang saksikan. Saya akan kembali ke sauna sekarang dan iyalah, pendek kata kawan-kawan. Saya nak buka kasut saya. Juga is how saya follow and cover warna porok di Malaysia sedang video ini. Sekiranya anda ingin mendepositkan wang ke platform pertukaran, saya telah berunding untuk bonus-bonus yang luar biasa di platform pertukaran yang disenaraikan di bawah video ini. Anda boleh pergi ke Blowfin, anda boleh pergi ke Coinflare, anda boleh pergi ke Bybit, Famex. I saw the tutorial, Fimex tutorial, I saw the tutorial Blowfin, and then I did the tutorial Bybit, then I did the tutorial Coinflare. Saya juga trend yang saya rasa di sana besar pada tahun 2006 dan dengar ini betul-betul kerana sesuatu akan sentiasa naik. Akan sentiasa ada naratif dan naratif terbesar pada tahun 2006 saya rasa adalah pertukaran berleverage terdesentralisasi. Sekarang
Hyperliquid CRF objectives, lighter Nephron light, tartral glucoside, one then carries plexin distribution. Is it this so as fast as vertical leverage the decentralization yang berbelum vendor perhatian yang sewajarnya dan juga dengar ini dia belum bila cakap token dan Federasi apa yang Zerfil rancang adalah untuk beraskan satu-satu airdrop besar. Jadi makin banyak ada guna bursa ni, makin banyak token ada boleh dapat. Dan jika anda nak tahu bursa ini, namanya Velto, dan pautan ada di bawah. Dan jika anda daftar guna pautan saya, anda sebenarnya dapat yuran lebih murah. Dan yang menariknya, mereka kini ada untuk 2 bulan yuran lebih murah daripada Hyperliquid dan mana-mana bursa lain dalam industri kripto, termasuk bursa terpusat. So, di SPAC Laser Velto, pautan ada di bawah. Dengan pautan saya, anda sudah dapat yuran yang jauh lebih murah. Dan untuk 2 bulan pertama, ia adalah lebih murah berbanding mana-mana platform lain dalam seluruh industri kripto. Dan semakin banyak anda berdagang, saya rasa mereka akan melakukan airdrop yang sangat besar kerana mereka telah menyatakan akan melancarkan token tidak lama lagi. Cuma mereka tidak memberitahu bila tarikhnya. Deterin Morgan during cheers in bulan ni race. She been jank where friends are in token and today's introduction was and said bahagian token yang ada horizon for J. With fan saying there is saying for Chang saying some different with perhentian yang lebih besar daripada pelancaran token tu apabila for lakio. Jika anda buat chain secara kena light, jangan contohnya, jika anda dapat token, story before Pelicious, ia bernilai 1 bilion waktu pelancaran kan, jadi anda pasti dah buat banyak duit. Jadi pada asasnya, pergi berdagang di Velto sekarang, ia dengan pautan saya dan lagi banyak anda berdagang, harapnya lagi banyak anda dapat dari token itu. Itu yang saya harapkan sendiri. Saya tengok daripada ada cakap macam ni kan, saya tak boleh nak kata ia betul-betul akan terjadi. Tapi saya memang menjangkakan itu sebab itu akan jadi cara yang sangat bagus untuk dapat pengguna baharu kan. Pode buat fragment skes, bonnet Friday keyboard cuma versi yang mundur. Ya, anda yang belum tutorial Bluefin, saya which pada sebelah sana. Sila klik sekarang juga. Saya akan jumpa anda di sana nanti. Jumpa lagi. Bye bye.